Remaja lelaki yang dilaporkan hilang selepas cuba menyeberangi lombong dekat Gopeng Perak semalam ditemui lemas pagi tadi. Jasad mangsa Muhammad Fazrul Kusri Ahmad Asmawi ditemukan kira-kira 4 meter dari lokasi terakhir dia dilihat rakannya. Dalam kejadian jam 6.20 petang semalam, Muhammad Fazrul Kusri bersama 2 rakannya memancing di lombong berkenaan. Menurut rakannya, mangsa yang berusia 18 tahun kemudian terjun dari bot sebelum meminta tolong. Tiba dia cakap, weh tolong weh, serius, aku serius ni dekat bawah tu. Tapi kita tak nampak gaya dia lemas tau. Sebab memang biasa kalau dia berenang macam tu. Tak expect pun dia nak lemas kan. Muhammad Fazrul Kusri tiba-tiba tenggelam dan rakannya cuba mencarinya namun gagal sebelum mereka menghubungi talian kecemasan. Operasi mencari bermula jam 7 malam semalam oleh pasukan bomba Gopeng dengan bantuan agensi lain. Pencarian ditangguhkan jam 11 malam sebelum disambung semula 8 pagi tadi. Strategi pengoperasian, kita telah mengarahkan pasukan PPDA Ipoh untuk membuat kerja-kerja penyelaman di jarak 20 kaki daripada lokasi mangsa memancing. Pasukan penyelamat di air PPDA yang membuat selaman menemui mangsa di kedalaman antara 3 hingga 7 meter. Mayat mangsa diserahkan pada polis untuk tindakan lanjut.